macam Upin dengan Ipin, kita orang buatan tempatan sebab lahir di Malaysia. Jadi kita orang budak baik. Botol baru lagi. Yalah, botol baru. Mestilah. Ini untuk hari Rabu. Besok aku bawa yang hari Khamis pula. Lepas tu Jumaat, Sabtu, Ahad. Sabtu Ahad cuti. Kau datanglah seorang-seorang. Tak apa. Aku ada juga Isnin Selasa. Hari-hari ada. Dengar. Ya ke ni? Tak sengaja. Awak mudah. Janganlah marah. Cikgu besar datang. Cikgu besar datang. Sudah kurus. Cikgu Melati. Orang takut je. Geraknya aku. Wih, tipu saja. Alah, gurau je. Mau kena kah? Selamat pagi semua. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Duduk. Hari ni cikgu nak ajar. Cantik kan kasut cikgu? Cantik. Mana cantik. Saya suka. Wow, Cantiklah kasut merah cikgu. Bolehlah. Wow. Terima kasih. Kalau nak beli kasut cantik macam cikgu, ajak mak abah pergi gedung barangan Malaysia. Yang baru buka tu, ada banyak barang lain. Macam botol Ihsan tu. Ini dah dibeli dari luar negara. Cikgu. Ya ke ni? Mari cikgu tengok. Bagilah Ihsan. Sekejap je. Nampak semua? Inilah simbol barang buatan Malaysia. Canggihnya buatan Malaysia. Betul. Jangan ingat yang canggih tu barang luar negara je. Kebanyakan barang plastik, Malaysia pun boleh buat. Hebat. Jangan tak percaya. Buatan Malaysia. Alah, buatan Malaysia. Saya pun. Saya juga. Sekarang Papa. Iya, kamu semua buatan Malaysia. Enggak, saya buatan Indonesia. Wadigar yang ria. Saya pun ada buatan Malaysia. Marvelous. Sendiri tulis saja. Bau apa ni? Lain macam je. Hangit. Ros, apa yang hangit tu? Kenapa?
je buat. Susahlah macam ni. Tak apalah, Ros. Bukan salah kau. Ketuha tu dah lama. Dah tak betul. Opa lagi lama. Betul je. Apa? Ketuha punya budak. Ros, ada gedung baru. Mari kita pergi tengok-tengok. Cikgu pun ada cakap pasal gedung baru tu. Ada banyak barang. Opa tahu. Semua barang buatan Malaysia. Betul. Itu yang Opa suka. Hanya barang buatan Malaysia yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna kita. Pengguna macam Opa. Betul tu, Opa. Mari kita pergi. Naikkan. Yelah, cepat siap. Yeay! Jom. Masuk je pasti beli. Korang jangan nak beli apa-apa. Tengok-tengok je. Besarnya tempat ni. Selamat datang. Jom. Upin, tu. Opa, sini. Ipin. Pergi mana tu? Ikut je lah, Ros. Kedai mainan. Ipin, jom. Cantiknya. Sama macam kita punya. Yang ni lagi cantik. Lah, cuba main. 1, 2, 3. Nampak tu? Jika rosak, ganti balik. Akak, nak beli ni? Boleh, Akak. Bolehlah. Cantik tak? Wah, cantik sangat. Opa belilah. Songket Malaysia memang cantik. Tapi Opa tak mampu. Tak apa, Opa. Nanti Upin besar, Upin belikan. Iyalah. Opa. Kain ni sesuai tak dengan Ros? Cantik tak? Papa. Yang ni lagi sesuai. Nah. Baru harus. Geram! Uncle. Hayoyo, ini budak. Mana-mana pun mau main juga. Mutu, kau pun beli kain kat sini? Mestilah. Saya punya cita rasa tinggi. Sini punya kain plekat. Ada kualiti. Nombor 1. Kalau pakai ada sedap juga. Sangat lembut. Bila cuci, itu warna maintain. Itulah barang buatan Malaysia. Maintain. Sesuai untuk rakyat Malaysia dan juga pelancong asing. Ros,
Banyak cantik itu kain. Yang ni ke? Yang ni? Semua cantik juga. Kasih angkatlah. Amboi Mutu, kau nak bayar ke? Boleh? Boleh? Satu bolehlah. Terima kasih, Uncle. Bye. Opa, Ros nak tengok kasut. Pergilah. Opah nak ke sana. Upin, Ipin, ikut akak. Pin, tengok ni. Cantiknya. Aku sukalah warna kasut ni. Aku pun. Pin. Huh? Ini? Mau beli kasut kah? Taklah. Nak beli ayam goreng. Nyam. Sedapnya. Huh? Wah! Saya suka. Cantiknya. Kau tak pandai pakai kasut tu. Sakit. Pakai yang ni. Itulah dia. Oh, itu saya sudah ada, Ma. Banyak bagus. Kaki tak sakit. Selesa. Cuba pakai. Macam mana? Iyalah. Wah. Dah. Mari pergi kat Opa. Kak, nak ni? Selesa. Bolehlah, Kak. Tak boleh. Tapi... Kita kena cintai, beli dan guna barangan Malaysia. Betul. Kan, Mimi? Yalo. Barangan Malaysia pilihan bijak. Huh? Bolehlah. Yelah. Yeay! Sukalah tu dapat kasut baru. Mestilah, Kak. Kasut buatan Malaysia. Bangga. Akak tahulah. Wah. Kau cuba. Wah. Yes! Kak. Ini lagi hebat. Mana ada? Hello. Yeay, aku menang. Opa, yang ni tak nak buka ke? Lupa. Ros, itu untuk engkau. Untuk Ros? Bukalah. Bila Opa beli ni? Besarnya. Cepatlah, Kak. Buka. Syuh. Ini akak punya je. Apa benda ni? Sama main. Kau mau dulu. Kau tadi. Wah, ada pemandangan
pemanasan atas bawah. Ini boleh masak macam-macam. Pizza, kuih raya, kek cawan, kek keju. Kek ayam goreng? Betul. Salah. Mana ada kek ayam goreng? Terima kasih, Opah. Ros suka sangat. Pandai Opah beli. Mestilah. Opah tengok ketuhan ni canggih, berkualiti, harga pun boleh tahan. Yang pasti barangan Malaysia memang bagus. Alah membeli, menang memakai. Betul. Terunggul. Apa lagi, Kak? Cepatlah masak. Jangan hangit lagi. Tak ada masalah. Pangkalah. Buat betul-betul, Sisi. Kasing jari sing mau masuk sekarang. Tengok Macam ni je. Alah, tak ada pusing. Siapa lagi nak pangkal gasing aku? Cepat. Mana boleh 2 lawan 1. Boleh. Aku mengadil. Wah, ini 2 gasing marvelous. Mana mau beli? Dari Gedung Barangan Malaysia. Masuk je. Pasti beli. Kasut pun baru. Cantik Yalah. Terunggul. Betul. Wah. Sedapnya. Aku nak rasa pizza. Makanlah. Makan puas-puas ya. Yelah, Kak. Oh. Ada lagi. Sedapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Agak, cepatlah. Kata nak pergi expo beli barangan Malaysia. Dah lambat dah ni. Yelah, lepas makan kita pergi. Wah, cantiknya cucu Opah. Pergi dulu, Pak. Atuk, tak beli apa-apa? Ada. Ini. Upin, Ipin. Sini. Upin Ipin dan kawan-kawan beli, guna dan pakai barangan Malaysia. Barang baik, barang kita. Betul-betul. Jom kawan-kawan. Jadi aku nak bawa jalan-jalan. Besarnya kereta ini. Penghawa dingin pun bagus. Sejuk. Sejuk. Dah duduk elok-elok. Kita nak jalan ni. Pakai tali pinggang keledar dulu. Macam ni. Wah, brek dia pun bagus. Selamat kita. Mestilah. Ini kan kereta buatan Malaysia. Buatan Malaysia? Ada kelas. Sebab itu kita kena sokong dan beli barangan buatan Malaysia. Ada kelas, harga berpatutan, keselamatan terjamin. Yang pasti barang baik barang kita. Betul. Jom sokong dan beli barangan buatan Malaysia. Barang baik, barang kita. Upin, dah nak mula. Upin dan Ipin, inilah dia. Kembar seiras itu biasa.
Bahagian 1. Kat sini nak apa? Okey tak apa? Nak kuat lagi? Ish. Alah, macam mana ni? Ish, tapi apa nak buat ni? Tak ada idea betul lah. Kenapa dengan akak kau tu? Tak tahu. Tak siap kerja sekolah lah tu. Korang berdua dah siap kerja sekolah? Mestilah dah. Lepas balik sekolah tadi, kita orang terus siapkan. Kalau selalu macam ni kan bagus. Mestilah. Kempen Beli Barangan Malaysia. Datanglah beramai-ramai ke bazar jualan barangan Malaysia di seluruh negeri. Barang baik, barang kita. Inilah dia. Dah dapat idea. Mesti pergi ke bazar ni. Nak ikut. Nak ikut boleh. Tapi kena buat kerja. Setahu Opa, di pekan kita pun ada bazar jualan barangan Malaysia. Boleh pergi esok. Rus nak tengok barang-barangan buatan Malaysia. Ai, selama ni tak kisah pun pasal barangan Malaysia. Selama ni tak nampak. Rupa-rupanya dah banyak barangan keluaran negara kita. Jadi? Jadi, kita kena tanamkan semangat dalam jiwa rakyat agar menghargai, kenali dan beli barangan buatan negara sendiri. Dulukan barangan buatan sendiri. Satu tanggungjawab yang besar. Tapi macam mana kau nak buat? Terus ada tugasan sekolah nak kena buat. Buku skrap. Tajuk Negaraku Gemilang. Terus nak cerita pasal barang-barangan keluaran Malaysia. Sambil lihat-lihat, sambil beli belah. Betul-betul. Jadi, kerja kita orang apa? Tolong akak takat gambar. Boleh? Mestilah boleh. Dan mesti dengar cakap akak. Baik, bos. Ipin, cepat. Tinggalkan. Ish, bergaya adik akak. Mestilah. Nak kepekan nak katakan. Ros, kalau jumpa minyak gamak ni, tolong belikan. Beli banyak-banyak. Ini Opah beli di Langkawi dulu. Bagus minyaknya. Buatan tempatan tau. Baik, Opak. Opa, Ingat. saya juga. Pergilah. Bye. Bye-bye. Bye. Orang dah tak baca surat khabar. Orang baca kat sini je. Eleh, suka hati atuk lah. Baca kat sini, lagi puas. Banyak berita terpampang dengan gambar sekali. Kat situ, kau kena cari. Bagilah sokongan. Ini kan barangan keluaran kita. Betul. Saya pun utamakan barangan tempatan. Macam ini kopi. Keluaran tempatan juga. Sangat kau. Kopi aku ni pun keluaran tempatan. Dari Terengganu. Kita sama-sama bangga guna barangan tempatan. Bukan macam dia tu. Tengok sini. Seluar ni dari kain tenung pahang. Kualiti tinggi dan eksklusif lagi tau. Kita tak main lah murah-murah. Oh, cantik. Mestilah. Telefon aku. Dari mana? Dari itu jualan barangan Malaysia Bazar. Wah, banyak cantik ini perabot. Ini buatan tempatan kah? Ya lo, Johor Mali. Ayo, saya pun mau beli. Tok Dalang, mari sama-sama pergi. Mari kita sokong beli barangan buatan tempatan. Selamat datang abang-abang, kakak-kakak, adik-adik dan
diorang berniaga guna truk. Pertama kali tengok. Sana ke sana? Jualan barangan Malaysia, anjuran KPDN. Hep! Amboi, seronoknya. Ipin, itu Meme dengan Susanti lah. Jom. Cepat, Pin. Oi, nanti. Banyaknya gelang. Asyik. Gelang ini cantik. Saya suka. Iya, saya juga suka gelang persahabatan. Kita beli samaan yuk. Hai, gelang adik-beradik ada. Upin, Ipin. Haiya, orang lelaki mana tak pakai gelang? Tahu, saja je. Itu suara Mail kan? Ya loh, mari pergi sana. Jom. Mari. RM2. Mari. Kau ni ada je dekat mana-mana. Hehe, dapat peluang. Kita berniaga dah. Apa ni? Keropok rumpai laut. Nah, rasalah. Garanti sedap. Ini Isham, abang aku. Panggil je Abang Is. Hai. Hai. Kau ada abang? Tak pernah tahu pun. Ada. Dia jarang balik sebab belajar kat universiti. Hey Is, kau pun berniaga kat sini? Jual keropok ni. Jual kat universiti, laku keras. Wah, kiranya Is ni pun usahawan yang mengeluarkan produk tempatan lah ya? Bukan setakat mengeluarkan, tapi mempromosikan dan memasyurkan produk tempatan ke mata dunia. Perasan. Ingat senang ke nak tembus pasaran dunia? Setakat keropok, barang manik, bakar rotan. Mana ada kelas? Pengaruh betul. Jangan pandang barang Malaysia sebelah mata. Barang-barang ni semua diekspor keluar negara. Kau je yang tak tahu. Dengar tu. Macam keropok rumpai laut ni, diekspor ke Korea dan Jepun tau. Ya, betul. Mestilah betul. Cubalah makan. Bakul rotan ni dijual atas talian sampai RM200 satu. Pembelinya dari Itali sampai Kanada. Kasut manik ni disukai oleh orang Jepun, Australia hingga Eropah. Harganya boleh sampai RM1,000 sepasang tau. 1,000 tu ada berapa kosong? Entah. Aku tahu sebelah ada 1 kosong. Pelbagai lagi barangan Malaysia. Bukan setakat tikar mungkuang dan minyak sawit je. Apa-apa pun, aku tak beli barangan Malaysia. Tak menarik. Jam dengan slipper ni kan buatan Malaysia. Mana ada? Ya, kan sama dengan slipper dan jam kat truk tu. Samalah. Jenama kesukaan aku buatan Malaysia punya. Itulah, orang yang cakap produk Malaysia tak menarik lah, tak ada kualiti lah. Ni sebenarnya kurang pengetahuan. Asyik tahu condemn. Barang buatan Malaysia dah tembusi pasaran dunia. Kita je tak tahu. Kawan-kawan, tengok tu. Teknologi AR pun ada. Jom kita ke sana. Nenek. Meme, itu ada mama kamu? Ya loh, mari pergi. Mama. Dah, jom main. Aku tak boleh ikut. Kena tolong abang. Tata main.
Korang pun kena tolong akak. Tahu, kena tolong ambil gambar. Macam mana Kak kenal Abang Izham Akak ada jumpa sekali dulu masa dia balik kampung. Dah, jom. Upin, kita cuba. Ya. Produk Malaysia ada bermacam-macam. Dari barang elektronik hingga ke barang dapur. Pengguna yang bijak berbelanja mesti pentingkan kualiti. Jadi pilihan yang bijak mestilah produk jenama Malaysia. Kerana barang baik, barang kita. Macam mana nak tahu produk tu barangan buatan Malaysia? Senang je. Nak tahu produk buatan Malaysia? Tengok je simbol ni. Kalau ada, itulah barangan keluaran Malaysia yang iktiraf. Niagaan kami bangunkan, pengguna kami lindungi bagi memastikan produk Malaysia berdaya maju, berdaya saing dan berdaya mampan. Barang baik, barang kita. Betul. Hai adik. Khusyuk dengan ucapan tadi. Adik faham ke? Faham? Cuba cerita. Apa yang adik faham? Dia suruh kita beli barang buatan Malaysia. Betul. Pandai. Sekarang abang nak tanya satu soalan. Kalau jawab dengan betul, adik akan menang voucher bernilai RM1,000. Boleh. Tanyalah. Kenapa kita mesti beli barang buatan Malaysia? Sebab barang baik barang kita. Tahniah! Adik telah menang voucher RM1,000. Terima kasih. Wow, adik-adik akak kaya lah. Akak boleh tumpang membeli. Sekarang nak beli apa? Kak ni sabarlah. Kita jalan-jalan tengok dulu. Banyak betul barang. Yelah. Jom Kak. Amboi, borong sakan. Kita orang menang beca tadi. Menang beca? Menang voucher lah. RM1,000. Ui, banyaknya duit. Habis kau belanja? Mestilah. Seronok beli belah. Sambil tu siap kerja sekolah. Ni urut kaki elektronik. Opa cuba ya. Ui, sedapnya. Ini buatan Malaysia? Mestilah. Hebat kan Opa? Kita selalu ingat barang baik dari luar negara. Padahal barang kita pun setara atau lebih baik lagi. Betul. Macam Upin dengan Ipin, kita orang buatan tempatan sebab lahir di Malaysia. Jadi kita orang budak baik.